Nama aku Filza. Hari ni hari pertama aku nak start intern dekat company Digivo. Aku masuk je office. Terus ada Kak HR ni datang greet aku dengan senyuman dia yang comel. Dia pun bawa lah aku berkenalan dengan semua staff dekat sini. Hai, nama saya Filza. Saya intern baru under Creative Division. Tapi sebelum aku start intern, aku adalah tengok website diorang. Jadi dah kenal lah sikit-sikit. Kita start dengan bos besar dulu. Ni Tuan Fazli sebagai Digital Growth Strategy. Next pula dari tim admin. Yang ni dah kenal kan tadi. Ni Kak Ainul sebagai HR kat sini. Yang ni pula Kak Syaira sebagai finance. Dia kata kalau nak claim, jangan hilangkan resit. Lepas tu bahagian creative division pula. Yang ni Tuan Musin sebagai creative specialist. Ni lah supervisor aku. Yang ni pula Tuan Zaid sebagai content specialist. Dah nampak dah gaya tu. Last kali bahagian marketing division. Yang ni Kak Auni sebagai database specialist. Yang ni pula Tuan Amirul sebagai ad specialist. Last kali Cik Kamila sebagai website developer. Itulah staff-staff yang padu ada dekat Digivo ni. Aku harap aku dapat buat yang terbaik sepanjang aku intern dekat Digivo.